Hai semua, pernah tak rasa pening kepala fikir nak jadi apa bila dah besar nanti? Nak pilih kerja apa kan? Jangan risau. Hari ni kita nak bongkar satu alat hebat yang boleh tolong kita kenal diri sendiri dan rancang masa depan kerjaya kita. Jom kita mulakan. Mesti semua orang pernah rasa macam ni kan? Pilihan berlambak. Lepas tu semua orang suruh kita buat pilihan yang betul. Boleh stres? Rasa macam berdiri kat simpang 4, tak ada Waze, tak ada Google Maps. Tapi, apa kata kalau sebenarnya ada satu kompas khas untuk tunjuk arah tuju kerjaya kita? Okey, so daripada kita terus-terusan rasa sesat, jom kita cari jalan keluar. Sebenarnya ada satu cara yang dah terbukti berkesan untuk kita faham apa yang kita minat secara semula jadi dan macam mana nak padankan minat tu dengan dunia pekerjaan yang ada kat luar sana. Dan inilah dia, teori Holland. Cuba bayangkan teori ni macam kompas peribadi untuk kerjaya awak. Ia diperkenalkan oleh seorang pakar bernama Dr. John Holland. Ideanya mudah je. Kerja yang terbaik untuk kita selalunya kerja yang ngam dengan personaliti kita. Jadi, bila kita dah kenal diri kita, senanglah sikit nak cari kerja yang betul-betul kena dengan jiwa. Jadi, macam mana kompas ni berfungsi kan? Kompas ni ada 6 arah utama. Holland panggil ini sebagai 6 jenis personality. Jom kita bedah siasat satu-satu, mana tahu awak boleh nampak diri awak kat salah satu daripadanya. 6 jenis ni, kalau kita gabungkan huruf pertamanya, jadilah akronim yang senang nak ingat. RIASEC. R untuk realistic, I untuk investigative, A untuk artistic, S untuk social, E untuk enterprising, dan C untuk conventional. Setiap satu ni ada ciri-ciri unik dia. Minat, skill, semua lain-lain. Okey, jom kita tengok dengan lebih dekat. Okey, yang pertama, R. Realistic. Kita boleh panggil diorang ni si pelaku atau the doers. Orang macam ni, dia suka buat kerja pakai tangan, kerja yang praktikal, dia rasa puas hati bila dapat bina sesuatu, baiki barang atau kerja kat luar, asalkan nampak hasil depan mata. Contohnya macam jurutera, pomen, chef, kerja-kerja macam tu lah. Seterusnya, kita ada I, investigative. Ini pula si pemikir atau the thinkers. Otak diorang ni sentiasa berjalan, penuh dengan rasa ingin tahu, suka sangat analisis, siasat dan selesaikan masalah yang rumit. Kalau bagi data dengan teori, memang seronoklah diorang. Macam saintis, penganalisis data atau doktor, memang kena sangat dengan jiwa diorang. Lepas tu, A, artistic. Si pencipta atau the creators. Yang ni jiwa dia seni habis. Diorang perlukan kebebasan untuk ekspresikan diri, luahkan idea-idea kreatif. Kalau kerja tu tak ada struktur yang ketat, lagi diorang suka. Siapa diorang ni? Mereka grafik, pemuzik, penulis, pelakon, semua dalam dunianya sendiri. Okey, seterusnya S, social. Inilah dia si penolong atau the helpers. Diorang ni dapat cas tenaga bila dapat bergaul dengan orang. Hati diorang baik, empati tinggi dan memang suka sangat menolong, mengajar atau berbakti pada masyarakat. Sebab itulah kita selalu nampak diorang jadi kaunselor, cikgu ataupun jururawat. Kita beralih ke E, enterprising. Si pemujuk atau the persuaders. Yang ni pula jenis yang cita-cita tinggi, suka bersaing dan memang ada bakat jadi ketua. Diorang ni hebat bab menjual idea, mulakan projek baru dan yakinkan orang lain. Fikirkanlah, usahawan, pengurus jualan, peguam, memang kerja diorang lah tu. Dan yang terakhir, C, conventional. Si penyusun atau the organizers. Orang macam ni lah yang pastikan semua benda dalam pejabat tu teratur. Diorang ni suka kerja yang ada peraturan, tersusun rapi, sangat teliti dan cekap. Diorang ni penting macam tulang belakang syarikat. Kerja macam accountant, pentadbir, penganalisis kewangan memang perfect untuk diorang. Sekarang ni pack yang paling best. Teori ni jadi makin menarik sebab kita sebenarnya bukan satu jenis je tau. Tadi masa saya terangkan satu-satu, mesti ada yang terfikir, aku rasa aku ada sikit macam ni, tapi macam tu pun ada juga, kan? Kalau awak fikir macam tu, awak memang betul. Poin utamanya kat sini ialah tak ada siapa pun yang 100% satu jenis je. Teori Holland ni kata kita ni sebenarnya campuran. Selalunya ada 3 jenis yang paling menonjol dalam diri kita dan 3 jenis inilah yang akan membentuk kod Holland peribadi kita. Contohnya, mungkin awak ni seorang SIA. Maksudnya, personality dominant awak ialah social, investigative dan artistic. Cuba fikir macam ni.
kod riasek awak tu bukan nak labelkan awak. Tak, ia sebenarnya macam peta peribadi. Peta ni tunjukkan kawasan atau jenis-jenis kerja yang paling sesuai untuk awak. Tempat di mana awak bukan je boleh berjaya, tapi awak akan rasa seronok, bertenaga dan betul-betul puas hati dengan kerja tu. Baik, dah fahamkan teori ni? Soalan penting sekarang, nak buat apa dengan maklumat ni? Macam mana nak guna kompas ni untuk rancang langkah awak seterusnya? Cara nak mulakannya senang je. Cuba muhasabah diri. Daripada 6 jenis yang kita dah bincang tadi, mana 3 yang rasa paling kena dengan diri awak? Cuba ambil masa sikit, fikir betul-betul. Relax, tak ada jawapan betul atau salah pun. Ini semua pasal proses nak kenal diri sendiri. Dan akhir sekali, satu soalan untuk awak fikirkan. Bila dah dapat agak-agak apa kod peribadi awak, macam mana benda ni boleh bantu awak buat pilihan? Tak kiralah pilihan belajar ke, kursus ke, atau kerja sekalipun. Ingat, ini bukan peraturan yang wajib ikut. Anggap je ia sebagai panduan yang hebat untuk tolong awak bina masa depan yang betul-betul sejiwa dengan diri awak yang sebenar.